Akan berikut ini kisah selanjutnya. Sebelum saya baca kiriman ini, ingatlah, kiriman yang bakal saya kongsi sama kita anggap sebagai satu hiburan saja. Jangan kita persalahkan mana-mana pihak. Jangan kita buat tuduhan rambang tanpa kita tahu asal usul kisah yang sebenar. Mungkin kisah ini dibuat-buat, ya, tapi apa jua, ini tujuan untuk hiburan saja. Seperti kita menonton filem-filem seram di panggung wayang macam itulah juga. Harus anda anggap misteri jam 12 bila anda mendengarnya. Kisah yang ingin saya ceritakan datang dari seorang ibu. Pengalaman seorang ibu. Katanya ini pada malam Ahad setelah tamat majlis persandingan anak lelakinya bersama dengan menantu. Dan katanya di sini menantu saya telah pun berumah tangga dengan seorang model J ataupun seorang ibu tunggal yang dah pun berpisah dengan suaminya. Kata ibu, namanya Kak Ratna, bukan nama sebenar, Kak Ratna. Kata Kak Ratna bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan di sini. Saya pada mulanya memang tidak setuju anak saya berumah tangga dengan seorang ibu tunggal ataupun model J yang digunakan nama samaran di sinilah. Jadi memang tak setuju bila anak saya bersuara. Bila nampak wanita tu, luarannya memang baik, salam, cium tangan, cara dia layan. Tapi firasat sebagai seorang ibu, Kisi, telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seorang ibu tahu, Kisi, apa yang baik, apa yang tak baik, kadang-kala boleh rasakan. Oleh kerana anak saya nampak luaran saja, saya tak ada bukti nak tunjukkan apa yang saya rasakan adalah benar. Jadi saya teruskanlah, ini kebahagiaan rumah tangga, saya tak nak masuk campur. Saya pernah nasihat dia, tanya, kau betul kau nak kahwin dengan dia? Kau dah fikir masak-masak, kau dah solat istihara? Kata Kak Ratna, anak saya yakin yang ini adalah pilihan yang tepat. Berbalik pada pengalaman saya, Casey, hari Ahad merupakan majlis persandingan. Hari Sabtu juga majlis persandingan, tapi di sebelah pihak pengantin perempuan. Hari Ahad sebelah pihak saya dengan anak saya. Setelah habis semua majlis, pengantin mempelai naik ke atas. Waktu tu ingat, Casey, pukul 12 lebih malam, mereka baru nak masuk tidur. Anak saya waktu itu keluar daripada bilik. Saya pula sedang jalan nak ke ruang tamu nak ambil sesuatu barang. Bila saya lalu depan bilik anak saya, bilik pengantin baru, bukan saya nak kepo, Kesi, tapi saya terperanjat apabila ternampak menantu saya sedang baring di atas katil, tapi wajahnya bertukar menjadi sesuatu yang menyeramkan. Perkara ini berlaku dalam sekelip mata. Jadi mungkin saya boleh terjemahkan lagi apa yang dimaksudkan oleh pendengar kita nama Kak Ratna. Kak Ratna jalan depan bilik anaknya, ya, depan bilik pengantin baru. Yang anak keluar ke dapur, menantu sedang baring di atas katil. Kak Ratna lalu depan bilik, tengok menantu baring dalam sekelip mata. Benda ini berlaku dalam beberapa saat. Dia toleh tengok menantu, wajahnya seolah-olah menyeramkan. Dia pandang lain, pandang balik, menantu wajahnya kembali seperti biasa. Dia terperanjat, dia terkejut. Jadi apa yang dilakukan oleh Kak Ratna? Kak Ratna terus katanya, saya pergi ke dapur. Pergi ke dapur, saya suruh anak saya panggil isterinya pergi dapur. Saya katakan dengan alasan, mak ada masakkan sesuatu tadi mak simpan, boleh tak makan? Pada mulanya anak saya katakan, tak naklah mak, isteri saya dah penat mak satu hari. Tapi saya mati-mati minta tolonglah, lepas ni kau dah pindah, tinggal rumah mak mentua kau, tolonglah. Jadi akhirnya anak saya pujuk Kisi, pujuk isterinya. Menantu saya keluar daripada bilik itu berjalan. Ya mak panggil, mak ada masakkan sesuatu. Memang benar, Kisi, kebetulan dalam peti ais ada simpan sesuatu awal tadi. Pulut kuning dengan ada benda yang saya tak nak sebutkan. Saya keluarkan pulut kuning dan ada juga beberapa barang yang lain disajikan atas meja dalam dapur, Kisi. Pendengar Ria 897, apa yang berlaku seterusnya? Anak saya makan, menantu saya duduk tak nak makan. Awak tak makan? Makanlah, kan mak saya masak ni, makanlah. Bang, tak naklah bang, saya tak lapar lah bang. Awak ni tolonglah, nanti mak saya merajuk tau. Makan sikit lah, tolonglah. Saya tak nak makan. Terus menantu saya bangun,
Masuk dalam bilik, saya konon-konon baru keluar dari bilik, Casey, kata Kak Ratna. Padahal saya dengar di sebelah pintu. Masuk, saya tanya, isteri kau mana? Tak makan ke makanan aku berikan? Tak lama, dia tak lapar lah mak. Tak apa, biar orang habiskan Dialah. Casey nak tahu tak? Dalam sajian itu, ada satu sajian ini memang Casey orang yang pakai susuk tidak suka makan. Kalau dia makan, susuknya akan tanggal, akan nampak wajah yang sebenar. Rata-rata Casey menantu saya ada pakai barang. Dan saya tahu dia ada guna barang untuk kenakan anak saya, kata Kak Ratna. Sekarang ini saya sedang berusaha untuk pujuk anak saya berjumpa dengan pakar, tapi belum tahu caranya bagaimana. Sebab saya tahu dia tak akan pergi. Tolonglah Casey, kalau mungkin ada cara-cara yang boleh memujuk, sebab saya nak tahu adakah anak saya benar-benar cintakan. Dia gunakan perkataan perempuan di sini ataupun anak saya diguna-gunakan. Terima kasih dari seorang ibu yang sangat sayangkan anak, Kak Ratna. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Az dapat masuk tim Ghazali Aspa sebagai ejen hartanah tau, Bah. Ghazali Aspa? Ejen yang uruskan rumah kita dulu? Ya. Oh, Abah puas hati dengan Ghazali itu, tahu tak? Jujur, amanah, profesional. Bagus tu, Az. Lebih ramai jadi ejen cemerlang, lebih banyak hati pelanggan yang tenang. 9 sifar-sifar 11632. 9 sifar-sifar 11632. Ghazali Aspa, ejen cemerlang, hati tenang. Sejarah akan tercipta. Dua kumpulan rock legenda akan menggegarkan Singapura. Surge Ekspedisi live in Singapore 28 Januari 8 malam, Singapore Indoor Stadium. Dapatkan tiket-tiket berharga $80, $100, $110 dan $130 di Sistik. Surge Ekspedisi live in Singapore. Anjuran Detach International, stesen rasmi Ria 897 FM. 81 gelombang, 91 aliran, 71 cita rasa. Ria. Pendengar Ria 897, kisah yang dikedengarkan oleh Kak Ratna kiriman email kepada saya. Bagaimana agaknya? Adakah anda rasa Kak Ratna ni buat tuduhan sembarang, ataupun kalau dah ada benci pada mulanya, apa jua kita akan rasakan benci juga? Sebab ini ada dua peranan. Satu, mungkin perasaan benci meluap-luap lah, terlampau benci sangat sampaikan syaitan hasut lah. Jadi nampak sesuatu perkara kita, ini mesti ni. Ini manusia macam tu lah. Kalau dah tak suka, macam-macam boleh berlaku. Perasaan mula timbul. Benda yang tak ada apa-apa pun akan dikatakan. Macam tadi, orang tu tak nak makan, dah kenyang. Mungkin dia ceritakan, dia kata, ini susuk lah ni. Dan bagaimana? Adakah memang perasaan benci menguasai sampaikan dihasut oleh syaitan supaya memecah belahkan rumah tangga yang baru dibina, meruntuhkan masjid? Sesuatu perkara yang harus kita elak lah daripada berlaku. Ataupun memang benar-benar menantunya yang dikatakan menggunakan susu, ataupun kata beliau ini sekarang dalam proses nak tahu adakah anaknya kena guna-guna oleh wanita tersebut, menantunya. Jadi bagaimana agaknya? Dua-dua boleh berlaku. Jadi apakah pendapat pandangan anda, pendengar Ria 897? Anda berikan pendapat pandangan anda di Facebook Ria boleh, Facebook saya juga boleh. Jangan lupa DJ KC, dan anda berikan pendapat pandangan mana satu yang Kak Ratna terlampau marah, terlampau benci dengan menantu sehingga kan dihasut oleh syaitan. Jadi apa jua berlaku mesti ada sebab yang negatif yang dikaitkan. Yang B pula, memang benar-benar menantunya ada melakukan sesuatu.
Jadi bagaimana? Apa kata anda? Anda renungkan, saya pun tak tahu kisah yang sebenar. Tapi kita harap yang terbaik lah. Semoga Maligan dibina ini akan terus berkekalan lah. Sampai anak dapat cucu, dapat cicit dan diharapkan akan bersemadi lah bersama macam itulah. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang lain boleh hubungi saya. 66